Hello geng, oke geng, bertemu kembali ya dalam Hezron Surako Channel geng. Ini lama lah saya tak buat video geng, menyepi, ada kejar, ada busy sedikit lah. Jadi hari ini pun saya baru sempat jenguk kebun kejap. Saya tak pergi kebun ni 3 bulan sudah, mau dekat 3 bulan lah. Jadi hari ini saya baru sempat tengok buah lagi, tengok kebun macam mana. Aduh kesian. Lama kena tinggal, buah banyak gugur, banyak buruk. Ni pun tapi adalah geng, buah masak sudah. Banyak buah ada masak, jadi kita tengok-tengok lah. Kalau buah banyak masak nanti mungkin boleh ambil lah. Oke geng, jom kita sama-sama tengok lah macam mana keadaan kebun saya sekarang ni semenjak kena tinggal lah geng. Semenjak kena tinggal, tengok buah habis dah, tu buruk dah tu, tak ada biji dah, tak ada isi dah. Kena tinggal hari tu. Jadi ini nanti kita pruning dia lah geng. Kesian geng, kesian. Geng ni pun baru keluar bunga geng. Lama dah, sudah dah tak keluar buah. Ni baru dah keluar bunga geng. Nah geng, tuh masih ada tinggal sikit sejak lagi ke pengisi. Yang sana tu dah gugur lah geng. Gugur sudah. Ni ada berapa tandan ni? 1, 2 tandan masak geng. Tengok. Buah geng ni ada 1, 2, 3, 4 tandan geng. 4 tandan buah masak. Ni dah gugur dah. Gugur dah. Ni geng, tak nampak buah dah. Tu ada dua tandan masak tapi pelepah dah geng. Aduh. Nanti sementara ada cuti ni saya akan inilah pruning dia geng. Banyak pruning, nak kena keluar modal lagi lah untuk mungkin baja dia lah. Tunggu dah masa sikit lagi nanti baru buat dia. Banyak kerja nak buat geng, sebab lama kena tinggal kan, dekat 3 bulan. Jadi pelepah banyak lah karena pruning. Mak geng, itu dia punya mak. Ini demi ayah kita mak. Wala kayu ni aku tengok tabak ko. So sampai panay maramu ya. Kaya pinyang dia kami di tabak ni. Kan aku kena yaga baik kena ya. Anak sa kayu yan ja. Adang kana on ko. Kasi sinoon ko sa kayu. Kau ujuk non ko. Udah kok masakay ko ng buhayan to eh. Ang bagugurat. Ada di habis. Wala. Go. Yung tupe makat niya yan deh. Dah habis tinggal ini. Buat muka bapak pakai muang ni. Ada brok ngawar bunga lagi utanang teh. Untuk aku tak mau dia bajan. Tapi tadi bagi-bagi. Antay manok mana dikit. Hah? Ini mi. Ada dalam aku tak. Oh, masak ni nanti ada non ding ito pun sampai tunut. Ako dahil sa kayu mau naon. Apa yang banyak ni? Oh, tapi kinik yang ding tumirat ni. Baik nga cuy Siap ni. Kok usah geng. Ni cari
orang yang pandai lah untuk tebang nanti, untuk buat papan ke, buat untuk ni rumah lah. Mungkin baru ngawar lagi bunga yang gede deh. Jari itu di kupun ni. Ada ya buat ada kau. Tenang kau bahin. Ano mantok. Ni jalan saya pun dah makin macam ni dah geng. Makin tenggelam dah. Nah, kita buah pun boleh tahan lagi, ada juga dah ni. Cuma untuk tunggu masa lagi untuk ambil buah. Oke geng, sekian dulu video saya untuk kali ini. Ini saya baru lepas tengok lagi geng, nak tengok buah. Jadi buah pun boleh tahan, dengan pelepah dia pun boleh tahan untuk kita buat kerja dia lagi geng. Banyak nak kena buat. Jadi pas ni saya nak pergi kebun yang satu lagi lah untuk tengok keadaan pokok yang tanam hari tu. Oke geng, terima kasih dah sudi menonton. Jangan lupa terus support Hezron Seko Channel. Oke, bye bye.